Ni kamera. Kalau dia nak tahu saja apa nak buat rakaman. Rakaman untuk adik. Rakaman untuk abang tengok. Uish. Tante adik ni dari alam bunian tu. Saya pun tak pasti ya guys, adik ni daripada mana. Mungkin dia daripada alam bunian ni. Dari keturunan jin juga. Sebab kita daripada keturunan nyata, keturunan manusia nyata. Dan dia ghaib Siapa tu? Guys, kalau guys nak tahu, kat sebelah ni apa, kira kerabat diraja punya ni betul-betul ada pagar ni, boleh naik tangga sampai dekat atas. Kerabat diraja apa saya tak boleh beritahu lah. Cuma ada orang kata lah kat sini adik tu ada. Tapi memang vibe dia yang pertama tadi yang saya naik tu, memang vibe dia memang dia agak macam mana nak cakap, macam vup vup vup. Dia bukan depan saya tapi belakang saya. Tapi yang kali kedua saya naik ni hilang. Vibe dia hilang. Tutup lampu. Tutup lampu, tak nampak apa. Dek, oh dek. Dek. Adik. Adik-adik. Adik-adik no. Member saya cakap dia tak pernah nak duduk dalam ni. Pasal kat dalam ni lah banyak ceritanya. Adik-adik. Cuma ini adalah rakaman santai sajalah, santai saja. Untuk dikategorikan sebagai tempat yang apa, tempat yang dijadikan tanda soal. Dijadikan tanda soal bagi saya lah. Memang tak ada pun. Ataupun mungkin lebih lama sikit saya duduk kat sini, mungkin ada lah kan. Ataupun saya duduk kat dalam bilik ni, mungkin ada lah respon dia. Tapi kalau sekejap-sekejap macam ni, mungkin tak ada. Tapi vibe dia tadi sekejap je lah. Vibe dia, tak tahu. Vibe dia tak ada rasa. Dah tak ada rasa lah. Pemalu kami. Panggil pun macam tak ada ni je. Dia tak ada feedback. Mungkin kalau aku duduk 1 hari 2 hari mungkin ada lah kot. Tak macam awal tadi kau datang. Awal tadi aku naik, vibe dia lain tau Rod. Aku cakap kenapa? Itulah dia sedepa sedikit yang saya ceritakan untuk semualah. Jadi secara detail saya tak boleh nak ceritakan semualah. Jadi kita boleh tengok-tengok je lah kawasan-kawasan ni. Kenapa, siapa, bagaimana, kat mana saya tak boleh cerita. Tak mahu banyak. Pasal ni dia bermain dengan kawasan diraja, dengan kerajaan kuartus lah. Kuartus kerajaan terbalik.
pokok ni nampak unik. Okay lah guys, itu je lah kot yang saya dapat kongsikan bersama. Mungkin cukup setakat tu je lah kot. Wah, ada pokok tumpang guys, tengok. Ada pokok tumpang. Alhamdulillah. Kawan saya ni dia satu aliran dengan saya dulu, dunia paranormal Kita orang dulu gila-gila kan dia dulu. Dulu tak tahu sebelum dunia paranormal ni naik van dengan dia. Sebelum tu belum ada dunia paranormal lagi waktu tu. Dia lah yang bawa van, jemput kita orang semua dalam satu van, budak-budak Sentul kan. Budak-budak Bandar Baru Sentul pergi dekat apa rumah doktor gila Rol. First kita start waktu kita menjelajah nak masuk ke dunia paranormal waktu tu. Kan? Rumah doktor gila tu yang kita first pergi kan, naik van orang ramai tu. Oh, zaman sekolah tu. Oh, zaman sekolah kan. Dia tu masuk jalan ni lah, terus je. Itu dia marah sangat tu. Ni ada benda respon Ada benda yang merespon Tak tahulah benda ni marah ke apa, tak tahulah. Makhluk ni marah ke apa, tak tahu. Siapa tu? Marah ke? Janganlah marah. Alah, tinjau je. Jangan baling-baling, kena tingkap orang akan pecah nanti. Siapa? Rumah sebelah ni dia tak ada orang duduk, kosong. Keras juga tadi bunyi dia tu, macam lepas geram. Marah ke? Ni video kedua saya Jangan marah-marah. Kita pun makhluk juga. Alah, numpang je dekat bumi Allah ni. Lama-lama nanti Allah ambil balik bumi ni. Okay guys, saya tinggalkan kamera saya dekat sini. Nanti boleh dengar lah bunyi tu kalau dia nak buat bunyi tu lagi lah. Okay, saya tinggalkan sekejap.